Aqidatul Awam ada 4 pages. 1, lepas tu belakang dia 2, lepas tu 3, lepas tu belakang dia 4. So 2 helai kertas yang both side printed. Okay, make sure the page number correct lah. Pastikan dia punya page number dia betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nusallim ala rasulihil karim. Boleh pinjam pen lebih kalau ada siapa-siapa pen lebih. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في آخر كلامه وجبت له الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kat bahagian muslimat dah dapat? Belum? Dah sampai mana? Semua dah dapat? Area sini semua dapat? Sini? Dapat tak? Dekat mana? Bahagi seorang sikit, bagi cepat sikit. Give to girls. Ya, bagi dekat girls. Laju. Baik, teks yang ada di tangan anda semua dinamakan sebagai Aqidatul Awam. Ia adalah teks berkenaan dengan akidah Islam yang dikira makbul oleh para ulama. Makbul ni maksud dia ada athar, kesan-kesan penerimaan daripada Allah. Macam mana kita nak tahu sesuatu amalan, sesuatu teks, sesuatu kitab, macam mana kita nak tahu sesuatu itu makbul? Bagi bagian kata ulama adalah melalui sejauh mana ia pergi, sebanyak mana ia dimanfaatkan oleh manusia, dan selama mana ia memberi faedah kepada manusia. Jadi kalau kita tengok orang yang buat buku ni ramai, orang yang tulis buku hebat-hebat ramai, dan bila dia jual buku-buku tu, dia akan ada cetakan pertama 2023, cetakan kedua 2025, contoh kan. Biasanya buku-buku moden ni bolehlah 2-3 cetakan, tapi nak sampai berpuluh-puluh kali cetakan tu ataupun mungkin mencecah ratusan tu satu perkara yang kita tak nampak lagi lah. Tetapi cetakan yang sampai beratus kali ni berlaku kepada kitab-kitab para ulama. Satu buku tu kadang sampai 600 tahun, 700 tahun diulang cetak oleh berpuluh-puluh, beratus-ratus publisher di seluruh dunia. Kita ambil contoh kitab Hadis 40 Imam Nawawi je lah. Ada berapa banyak publisher dalam dunia ni, Malaysia, Indonesia, di Turki, di Arab Saudi, dan setiap negara tu ada berbeza-beza pula publisher. Di negara kita aja macam-macam kan, ada Telaga Biru lah, PTS lah, Karang Craft lah, apa semua mengeluarkan Hadis 40 Imam Nawawi tu. Dan bukan hari ini, bukan semalam, bukan viral sehari dua, tapi dah 600 tahun. Ada tak company yang boleh buat itu? Ada tak penulis? Itu tanda ni makbul. Allah punya kerja tu, dia yang sebarkan kan. Sedangkan Imam Nawawi hidup bukannya lama sangat pun, tak sempat kahwin pun.
Dia meninggal muda, tetapi hasil kerjanya makbul di sisi Allah. Kita tengok macam, kalau itu ulama-ulama lah kan, ulama-ulama dulu, kita kata dulu ni orang soleh ramai, wali Allah ramai, tak banyak fitnah. Kita tengok yang ulama-ulama yang sekarang-sekarang lah. Contoh macam Maulana Zakaria rahmatullah alaih, pengarang kitab Fadhilul Amal, pun sama lebih kurang. Allah Ta'ala sebar kitab dia ke seluruh dunia, kan? Beratus-ratus publisher, kan? Berpuluh-puluh bahasa. Dan ulama kata, dikatakan kitab Fadhilul Amal ni kitab yang paling banyak diterjemahkan ke pelbagai bahasa selepas Al-Quran dan selepas kitab seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang lain tak sebanyak itu. Sampaikan dalam bahasa Zulu pun ada Fadhilul Amal. Pernah dengar bahasa Zulu? Bahasa Zulu adalah dipanggil apa? Sub-etnik. Dia bukannya etnik besar, dia sub di South Africa sana. Dalam bahasa dia ada kitab Fadhilul Amal. Ada banyak lagi kitab-kitab dalam bahasa suku-suku kaum yang ada Fadhilul Amal ni. Bahasa Jepun jangan cerita lah, bahasa Cina jangan cerita. Itu bahasa-bahasa besar. Ni bahasa yang kecil-kecil ni. Bahasa-bahasa yang hanya daerah tu aja pakai pun ada Fadhilul Amal versi dia orang. Properly punya publishing, kan? Itu tanda makbul. Jadi aqidatul awam dalam subjek dia, dalam dia punya fun, kalau bahasa Arab dia panggil fun, adalah dari sudut akidah. Sebab dia ada kitab hadis, ada kitab sirah, ada kitab fiqh. Ini kitab akidah. Dari sudut kitab akidah, ulama kata aqidatul awam antara yang jelas kesan makbulnya. Kalau kita tengok yang diakui sendiri oleh pengarang nazim ni kan, dia punya penyusun dia kata, dia mendakwalah bahawa teks yang dia karang ni sebenarnya bukan daripada dia. Dia dapat teks ni daripada mimpi. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah yang ajar dia kata. Dia bangun, dia terus tulis. Jadi betul tak betul, Allahu alam. Sebab kita mimpi kita tak boleh jadikan dalil, tapi boleh dijadikan cerita. Dan kalau nampak kesan-kesan makbul Allah kat atas dia adalah orang yang makbul, maka mustahil dia bohong tentang perkara ni. Kalau dia bohong, tentu dia fasik. Kalau dia fasik, tentu hasil kerja dia tak makbul. Tentu hasil kerja dia tak sampai kat kita, tak kekal selama ratusan tahun. Right? So antara yang kisah dia lah, saya baca kisah ni, para ulama meriwayatkan daripada Nazim sendiri lah. Nazim ni maksudnya penyusun nazam ni. Pada satu ketika dalam tidurnya, pengarang kitab ini rahimahullah bermimpi melihat Nabi SAW. Sedangkan para sahabat juga berkumpul tidak jauh daripada beliau dalam mimpi itu. Rasulullah pun berkata kepada beliau, bacalah bait-bait syair tentang tauhid yang sesiapa pun menghafalnya akan masuk syurga dan mencapai segala kebaikan yang diinginkannya. Dia juga akan memperoleh semua kebaikan yang dikehendaki sesuai dengan kitab dan sunnah. Fadilat menghafal ni daripada mimpi, tapi ini bukan hadis, kena faham betul-betul. Ini bukan hadis, ini bukan ayat Quran. Ini adalah satu perkara yang diharapkan berlaku. Dan kita bersangka baik kerana tanda-tanda makbulnya jelas. Bukan kita random ambil siapa-siapa punya mimpi ni, bukan. Kalau saya yang mimpi jangan ambil, saya bukan orang soleh. Kalau entah siapa-siapa punya mimpi jangan ambil, dia bukan orang yang nampak jelas makbulnya, tapi yang mimpi ni orang soleh. Dan dalam mimpi itu Nabi kata siapa yang hafal maka dia masuk syurga. Sebab itu teks ini dijadikan hafazan di ribuan madrasah, pondok, pesantren di seluruh dunia. Madrasah semua memang jadikan ini sebagai hafazan, kan? Itu saya suruh yang kita punya madrasah pun hafal. Hampa hafal tak? Semua kan? Dah hafal kan semua? Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'i ihsani. Dia ada lagu dia kan? Nanti insya-Allah kita akan cuba untuk jadikan ini sebagai silibus wajib kepada seluruh sekolah sini, seluruh pelajar di sini, insya-Allah. Baik, jadi nazim ataupun pengarang pun bertanya kepada Nabi dalam mimpi lah.
bait syair yang mana satu wahai Rasulullah? Lantas para sahabat berkata kepadanya, dengarkan baik-baik apa yang akan dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah pun bersabda, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Nabi baca teks Aqidatul Awam ni. Maka dia pun dengar dengan baik-baik, sehinggalah bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Maka pengarang pun terus membacakan syair tersebut, sedangkan Rasulullah mendengarkannya dengan saksama. Ketika pengarang terbangun dari tidurnya, beliau langsung mengulangi kembali syair yang beliau baca di dalam mimpinya. Ternyata dalam sekejap syair tersebut sudah beliau hafal dari awal sampai akhir. Tidak lama kemudian, apabila menjelang subuh, beliau kembali bermimpi bertemu Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata kepada beliau, cuba bacakan kembali apa yang telah kamu kumpulkan di dalam hafazanmu. Maka pengarang pun membacanya dari awal sehingga akhir, seraya berdiri tepat di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, dia berdiri dan bacakan di hadapan Rasulullah. Dan para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah sambil mengucapkan amin di akhir setiap bait dari syair tersebut. Kemudian nazim ataupun pengarang mengakhiri bacaannya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, semoga Allah memberimu taufik dalam segala hal yang diredainya dan juga menerimanya daripadamu. Semoga Allah memberi keberkatan untukmu dan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menjadikan nazam ni ialah syair-syair ni lah, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Kemudian dia pun terjaga daripada tidur dia, takat itu je lah. Kemudian Nazim sering ditanya setelah banyak orang yang mengetahui tentang syair tersebut, dia mula sebarkan, ditulis dan disebarkan. Maka beliau pun menjawab pertanyaan itu. Kemudian beliau menambahkan beberapa syair yang berbunyi, wa kullu ma ata bihi rasul fa haqquhu taslimu wal qabul. Dan apapun yang dibawa oleh Rasul, maka selayaknya kita pasrah dan menerima. Jadi orang ramai duk persoal, kan, betul ke daripada Nabi betul? Lalah dia tambah satu kalimah ni lah yang tadi itu. Kita terimalah apa sahaja yang dibawa oleh Rasul. Dan seterusnya sehingga akhir kitab. Demikian cerita yang diriwayatkan sendiri oleh pengarang ni. Bukan cerita anak murid ke apa, memang dia sendiri yang tulis di dalam kitabnya. Kami hanya menukilkannya sahaja secara tekstual, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia kat sini. Sedangkan kebenarannya merupakan tanggungjawab rawi yang menyampaikan. 100% kita serahkan kepada pengarang ni. Dialah yang akan bertanggungjawab atas kisah ini. Tapi ini yang beliau ceritakan. Tetapi setelah ianya ditulis, disebar, ternyata makbul. Beratus tahun, berjuta-juta orang mendapat manfaat, dijadikan sebagai nazam dan bacaan harian di pelbagai pelosok dunia, masjid, madrasah dan sebagainya, sehingga ke hari ini. Jadi kalau kita tak join the club, kita left out, kita ketinggalan, rugi sekali. Kalau kita tak bersama-sama dalam jamaah yang menghafal akidah. Dan ia cuma 4 muka surat. Nah, itu pun sebab font dan size font dan juga dia punya, kita kata, terjemahan dia. Right. So nanti kita setiap minggu waktu Maulid, kita akan jadikan ini sebagai qasidah wajib kita. Boleh? Nah, nanti test buat dia punya training dia dengan dia punya instrumen semua. Guna bacaan yang tadi itulah, dia punya rhyme yang tadi itu ataupun nada yang tadi itu. So saya punya tugas dekat sini adalah menghuraikannya, sebab ini memang selari dan sama seperti kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah yang lain, seperti kitab Jauharatul Tauhid, kitab Ummul Barahin dan sebagainya. So saya akan huraikan secara tak mendalam sangatlah. Sebab yang mendalam kita akan habiskan kitab ni, kemudian kita akan ada lagi kitab-kitab yang lain. So kita akan cuba untuk mendalaminya dengan lebih detail pada kitab-kitab yang lain yang lebih detail, sebab yang ni kitab syair.
Jadi kita nak hurai bait, nak hurai lirik tu, nak bedah lirik orang kata ni, dia tak boleh nak pergi jauh sangat. Melainkan kalau nak betul-betul nak pergi jauh boleh. Nah, cuma tak berjalan nanti. Doa abda'u tu lah. Kan boleh sampai 2-3 siri kita cerita pasal abda'u bismillahirrahmanirrahim. Banyak poin pasal bismillah ni. Kan? Jadi kita akan cuba habiskan dalam beberapa siri mungkin pertemuan. Kalau kata 5-6 siri, kita katakanlah 8 siri lah. Kalau 8 siri bermakna 2 bulan. Kan? Sebulan ada 4 minggu, setiap minggu kita maulid. So 8 minggu selesai. Contoh kalau kita buat 8 series, kalau kita buat lebih kurang bermakna lebih cepat kita khatam. Jadi semua orang first kali pasang niat dulu. Pasang niat dulu, saya nak hafal. Saya nak dapat redha Allah. Saya nak masuk syurga. Dan saya bersangka baik kepada ulama. Saya bersangka baik beliau berkata benar bahawa Rasulullah memang sabdakan kepada beliau bahawa siapa yang memahami, yang menghafal teks ini masuk syurga. Nah, jadi dan kita tengok tak ada apa yang bercanggah. Semuanya ikut akidah ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 kena semua. Tak ada satu pun yang bercanggah. Jadi kalaulah dakwaan mimpi itu tak betul sekalipun, kita tetap mendapat manfaatnya kerana kita mempelajari akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey? Baik. Ada pen semua Nanti tolong stapler. Kalau tak nanti dia terurai kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul awam. Aqidah ni maksud dia apa? Daripada perkataan aqada, maksudnya akar. Kita dah belajar lah benda ni. Akar. Kerana akidah melibatkan kepercayaan di dalam. Ia tidak melibatkan perkara luaran. Kita ada 3 fardu ain kan? Yang pertama akidah, kedua apa? Fiqh, ketiga tasawuf. Akidah duduk di dalam, fiqh duduk di mana? Duduk di luar. Dan tasawuf di mana? Kedua-duanya, luar dan dalam. Kalau dalam kita panggil tazkiyah, kalau luar kita panggil akhlak. Itu kalau tasawuf. Tapi kalau akidah dia duduk dalam saja. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, semua berkait dengan hati saja. Percaya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada action, tidak ada perbuatan. Dia kena buat some movement untuk menunjukkan dia beriman, tak. Tapi untuk fiqh, ya, kita kena rukuk, sujud dan sebagainya untuk menunjukkan kita menunaikan tanggungjawab fiqh kita. Jadi fiqh ni luaran, macam bayar zakat. Bayar zakat tak boleh pakai niat. Saya berniat bayar zakat 100 juta, dia niat lepas tu tertunai zakat dia. Boleh? Tak boleh. Kena bagi real money lah. Kena ada fizikal, kena kerja keras apa semua, lepas tu baru bagi. Itu fiqh. Fiqh ni melibatkan fizikal. Manakala tasawuf dia melibatkan luar dan dalam. Kalau dalam ialah kebersihan hati kita. Kita bebaskan, bersihkan hati kita daripada riak, takabur, sombong, suka menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Bersihkan dalam, itu tazkiyatun nafs. Manakala luaran, kita berakhlak, sopan santun, cakap perkataan yang baik, tidak menggunakan harsh word, tidak menggunakan perkataan-perkataan mencarut dan sebagainya. Itu akhlak, cakap dengan lemah lembut, kan? Itu akhlak. Baik. Jadi aqadah bermaksud akar, dia duduk di dalam, tak nampak. Maka ia adalah sesuatu kepercayaan yang mengakar di dalam diri kita. Dan ia adalah benda yang sangat penting. Kalau kita tengok sebatang pokok, lagi besar pokok tu, bermakna lagi besar lah dia punya akar. Kalau pokok besar sampai 10 orang peluk baru lepas, dia punya akar besar mana? Besar togel? Besar mana? Mesti yang lagi besar daripada dia, untuk dia hold batang pokok yang lebih besar. Jadi ulama memberi tamsil ataupun misal bahawa akidah itu adalah seperti akar. Lalu kita punya ibadah adalah seperti batang pokok tadi itu. Batang pokok yang zahir. Jadi kita nampak pokok tu hebat, masya-Allah besar. Tapi kita tak tahu akar dia lebih besar. Jadi kalau kita tengok seseorang tu luaran ibadah dia sangat hebat semua, tentu dia punya iman dia sangat kuat untuk dia output dia, untuk dia mengeluarkan ibadah yang kuat macam tu. Kan? Orang yang iman dia lemah, dia nak sembahyang wajib pun susah.
apatah lagi nak sembahyang sunat. Kan? Orang yang iman dia lemah, dia nak buat apa-apa ibadah jadi susah. Sebab itu ulama kata kita kena usaha atas iman kita. Bila iman kita betul, iman kita kuat, maka kita punya ibadah jadi ringan, jadi mudah. Sekarang kita suruh orang buat selawat 1000 kali satu hari. Hari ni kita buat, esok tak buat dah. Pasal iman dia tak usahakan. Dia lemah iman tu. Jadi dia tahu benda tu baik. Dia tahu ibadah ni bagus, dia tahu Quran ni bagus dan sebagainya, tapi kenapa tak boleh buat? Sebab iman dia lemah, akidah dia lemah. Jadi sebab itu setiap hari kita kena usaha untuk kuatkan akidah kita. Sahabat tanya kepada Nabi, macam mana cara dia? Nabi kata, akthiru biqaulin la ilaha illallah. Kena buat nafi isbat. Kena buat nafi isbat, banyakkan qaul. Ulama kata dalam hadis tu Nabi kata akthiru, perbanyakkan biqaul. Qaul qala yaqulu, perkataan, percakapan. Bukan wirid, bukan zikir. Wirid, zikir dia ibadah yang lain. Kan? Bukan kita zikir saja la ilaha illallah, itu fadilat yang lain. Tetapi yang Nabi sebut sebagai jaddidu imanakum ni, kamu kena kuatkan iman kamu, akar akidah kamu biqaulin la ilaha illallah, adalah dengan banyak bercakap berkenaan dengan la ilah dan illallah. Ulama kata percakapan itu ialah percakapan nafi dan percakapan isbat. La ilah kalimah nafi, illallah kalimah isbat. Jadi bos Coach Fazil ada syorkan, cadangkan untuk kita buat nafi isbat, dakwah infradi sesama kita, yang kita kena silibuskan benda ni. Setiap hari di kelas kena ada sesi nafi isbat. Saya cakap tentang kebesaran Allah, kamu dengar. Kamu pula cakap, saya dengar. Muzakarah. Kan? Buat nafi isbat. Ini adalah aktiviti para sahabat. Sahabat Nabi setiap hari buat. Sebab itu iman mereka menjadi kuat. Bila iman mereka kuat, maka tahajud tak payah suruh. Tak payah kita bangun, tak payah. Sebelum kau bangun, aku bangun dah dulu daripada engkau. Kan? Tapi hari ini usaha pada iman tu tak buat. Usaha pada iman tu tak dipedulikan. Jadi inilah kita nak belajar aqidatul awam. Hari-hari kita cakap kebesaran Allah, hari-hari kita cakap pasal akidah. Mudah-mudahan dia mengakar kuat besar di dalam hati kita, lalu yang lain-lain jadi mudah. Hati akan jadi lembut, tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggarkan perintah Allah dan sebagainya. Awam apa awam? Awam ni umum lah, kita pun tahu bahasa Melayu pun panggil awam juga. Bahasa Melayu panggil awam, dia ambil daripada bahasa Arab, daripada perkataan am kan. Awam. Jadi ini adalah akidah yang umum. Ini adalah akidah untuk semua orang. Maksudnya ia adalah mudah, simple, dan semua lapisan masyarakat boleh mempelajarinya dengan baik. Sebab kalau kita bagi akidah-akidah yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar, nanti susah pula nak faham. Jadi ini adalah teks yang boleh difahami oleh semua lapisan masyarakat. Ustaz, tak ustaz, background agama, tak agama, semua boleh, insya-Allah. Jadi ia dipermudahkan untuk kita. Jadi ini adalah serendah-rendah, seminimum yang mungkin pada teks akidah. Maknanya kalau settle yang ni, insya-Allah settle lah minimum requirement dalam bab akidah as a Muslim. Okey? Faham? Faham So ini dinamakan aqidatul awam. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u maksudnya apa? Dia fa'il apa? Al-mudhari' pada mutakallim ana. Abda'u, aku mulakan. Kalau kami mulakan, nabda'. Jadi abda'u ini adalah individu. Sebab ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini bukan kefarduan kepada jamaah, tapi kefarduan ainiyah, kepada diri. Sebab itu tidak dimulakan dengan nabda'u, dimulakan dengan abda'u. Karena ini tanggungjawab setiap manusia. Kalau kamu masuk dalam kubur, tidak ditanya secara berjamaah, tapi ditanya secara individu, man rabbuka. Bukan dikumpul ramai-ramai, man rabbukum contohnya. Seorang demi seorang akan ditanya. Sebab itu ana abda, aku yang mulakan. Bismillahi, dengan nama Allah. Baik.
Sekejap. Okey. Allah ialah satu nama ataupun apa? Siapa yang faham Allah ni apa? Nama, gelaran, nickname, baik, kita mudahkanlah. Allah, ia adalah gelaran. Nama ya, tapi nama zat lah, nama ismu zat. Tapi pada diri Allah Ta'ala tu, nama dia bukan Allah. Allah ni adalah istilah gelaran yang berasal daripada perkataan ilah. La ilah illa al-ilah. Jadi Allah itu adalah gabungan alif lam ma'rifah dengan lafaz ilah. Al campur ilah, lalu ditashilkan menjadi Allah. Faham? Secara literalnya ia bermaksud Tuhan yang satu. Sebab ilah ni dia adalah ma'rifah kan, nakirah? Dia nakirah, dia umum, boleh jadi apa-apa ilah. Orang Hindu pun dia kata ilah. Orang Sing, orang Kristian dia kata ilah juga. Kami pun ada Tuhan-Tuhan kami. Jadi bila kita sebut Tuhan, dia merujuk kepada banyak sembahan-sembahan yang diambil oleh orang lain. Orang lain masing-masing ada sembahan dia. Macam kita guna perkataan God. Which one is your God? Macam yang apa tu, yang kau selalu share tu, billionaire tu, yang dia selalu interview billionaire tu, dia selalu tanya, do you believe in God? Oh, absolutely, I believe in God. Kita dengar macam syok. Lepas tu dia akan tanya, who's your God? Betul juga. Kalau dia penyembah setan sekalipun, tetap juga dia kata I believe in God, tapi God dia tu setan. Kalau kita tanya Trump, do you believe in God? Yes, absolutely, semua. Rupanya God dia Dajjal. So God adalah nakirah, umum. Could be any kind of God. Right? Sebab tidak ada spesifik untuk God itu digunakan kepada sesuatu entity. Right? So dalam syarat pun begitu. Bila sebut ilah, dia boleh jadi apa-apa ilah. Ilah Majusi, ilah Nasrani, boleh jadi ilah apa-apa pun. Sebab itu dalam kalimah syahadah kita nafi dulu semua ilah. La ilah, nafi semua. Semua kita buang. Illa, kecuali al-ilah. Satu saja ilah. Satu saja ilah. Al-ilah itu bila ditashilkan lidahnya untuk disebut, maka jadilah Allah. Maka itu gelaran. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan satu Tuhan. Is that a name? Bukan. It's not a name. Sebab itu Allah Ta'ala kata lahul asmaul husna. Dia ada nama. Nama dia semua cun-cun, semua cantik-cantik. Namanya sangat indah-indah. Jadi nama Allah itu di dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu nama. Asma. Clear? Jadi ilah digunakan di sini, tujuan dia adalah untuk tanzih. Tujuan dia adalah untuk kita membersihkan semua yang kita anggap ilah. Sebab itu dia tak kata bismillah, dia tak kata bismillahirrahman, bismillahirrahim, dia tak kata nama-nama dia. Start dengan bismillah, sebab nak menafikan semua ilah-ilah yang lain dulu. Ilah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ilah yang ini, yang ada nama ni, yang nama dia special ni. Jadi aku mulakan dengan nama satu Tuhan ni. Masih tergantung lagi kan? Sebab itu dipairkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. We introduce God. Who is your God? Allah. Who's Allah? Allah is also translated as God. Ar-Rahman and Ar-Rahim, the one who are most merciful and all that. Right? So Allah introduce diri dia pertama sekali dengan Allah supaya dapat menafikan yang lain. Lalu bila ditanya siapa itu Allah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Clear? Baik. Walau bagaimanapun dalam bab al-ilah ni masih ada khilaf lah di kalangan para ulama. Panjang kalau kita nak cerita. Antara sebab ulama tak setuju bahawa al-ilah itu adalah gabungan al-ma'rifah dengan ilah adalah kerana dia boleh masuk huruf nida. Huruf nida tu apa? Harfu nida?
Ya, dia adalah kata panggil. Boleh tak huruf nida masuk pada perkataan yang ada alif lam ma'rifah? Ya Ar-Rahman, boleh tak? Dari sudut nahwu betul tak? Dia kena buat apa? Dia kena nakirahkan lah. Kena buanglah alif lam tu. Jadi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, boleh buat alif lam? Tak boleh, bersalahan dengan ilmu nahwu. Tapi kenapa Allah boleh? Ya Allah. Kata alif lam ma'rifah pada Allah, faham tak faham ni? Tak faham tak apa. Oh, dia cakap saya tak mau cerita. Kita cerita yang dasar-dasarnya sahaja. Baik. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Rahman, ma makna Rahman? Rahman ialah maha pemurah. Kat sini dia kata pengasih. Still okey, sama juga. Okey. Ar-Rahman pemurah. Wa birrahimi bermaksud penyayang, pengasih, kan? Dia terkait dengan love. Terkait dengan love. Tapi Rahman dia terkait dengan sifat dia yang baik. Sifat dia yang sangat baik hati. Okey. Kalau seseorang itu berlaku baik kepada musuh dia, adakah kerana dia sayang kepada musuh dia ataupun dia yang bersifat baik? Mesti dia yang sangat baik kan? Kenapa dia nak menyayangi musuh dia kan? Betul? Jadi Ar-Rahman ialah Allah menyatakan sifat dia sangat baik, sampaikan ke orang-orang kafir, musuh-musuh aku pun aku buat baik pada dia. Tapi bukan sebab aku sayang pada dia. Allah buat baik tak pada Dajjal, pada Iblis, pada Netanyahu, pada Israel? Allah buat baik tak pada dia orang? Allah bagi makan kat dia orang. Dia orang sembelih orang Palestin, Allah bagi makan dekat dia orang. Allah bagi dia orang kesihatan, Allah bagi dia orang keluarga. Sampai hari ni dia orang boleh jadi top of the world, jadi orang-orang kaya, dapat segala nikmat. Baik tak Allah kepada mereka? Baik. Tapi Allah sayang tak mereka? Tidak. Tidak, Allah tidak sayang kepada mereka. Tetapi Allah yang terlalu pemurah. Itulah Ar-Rahman. Dia punya pemurah dia sampai musuh dia pun mendapat manfaat daripada dia. Itu Ar-Rahman. Tetapi berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya Allah sayang, Maha sayang. Jadi sayang ni dia mesti terkait dengan orang beriman sahaja. Faham? Daripada sini ulama kata, you cannot say to non-Muslim Allah love you. Tak boleh. Isu ni pernah timbul. Sebab dulu kan ada famous ustaz selebriti yang selalu menggunakan istilah Allah sayang. Dia pergi jumpa makcik Cina, Allah sayang aunty. Dia pergi jumpa uncle Hindu, Allah sayang uncle. Nampak very positif. Tapi dari sudut hukum tidak boleh mengatakan Allah menyayangi orang-orang kafir. Sebab Allah declare, Inna Allah la yuhibbul kafirin munafikin. Allah Ta'ala declare, aku tak suka, aku tak cinta, aku tak sayang pada orang munafik, orang kafir, orang fasik. Tiba-tiba kita kata Allah sayang uncle. Faham tak? Allah sayang nanti. Boleh tak? Tak boleh. It's against dengan Allah Ta'ala punya announcement, prinsip, ayat Quran. Right? So kalau Allah tak sayang ke orang kafir, kenapa Allah Ta'ala bagi dia orang makan, minum? Itu kerana Allah yang pemurah. Dia yang pemurah, dia yang baik sangat. Tapi dia macam ni, macam kita pergi makan, lepas tu kita makan-makan tinggal tulang. Ada kucing datang, miau 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 kat kita. Masa dia datang kat kita, tengah full lagi makanan kita, chicken chop apa semua kan, kita buat tak tahu aja. Ayam gepuk. Then once kita finish, tinggal tulang, baru kita ambil, kita bagi kat dia. Kan? Adakah sebab kita sayang kat dia? No. Sebab kita nak ambil je lah. Benda yang kita bagi tu benda dah tak ada harga dah pada kita. Dah tak ada harga dah. Kalau ada sikit lagi ayam kat situ, tunggu kau tunggu. Dia makan dulu dia. Dia bagi clear, licin, betul-betul tinggal tulang je, dia hisap tulang tu. Okey, clear, baru bagi kucing. Jadi ulama kata itulah gambarannya dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir. Ia adalah satu sisa yang hina, yang memang tak ada nilai di sisi Allah. Ambil kau nak ambil.
Kan? Oh, lepas tu dia jadi apa, richest guy in the world. Kan? 800 billion dia punya harta dia. Ini semua di sisi Allah macam sisa tulang baki tadi tu je. Dibagi, ambil. Kemudian Nabi declare, Nabi kata apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin. Sebab tu kamu jangan kamu duk risau sangat. Kalau kamu tak dapat, kamu umpama di penjara, kamu kena makan makanan yang diberi oleh penjara. Kan? Kamu tak boleh nak pilih sangat. Tak sedap pun tak sedap lah. Yang penting kamu survive di dalam penjara. Nanti kamu dibebaskan, barulah kamu boleh makan apa suka. Ni kamu duduk kat penjara, kamu duduk tengok orang di luar penjara, syoknya dia boleh makan ini, dia boleh makan itu, dia boleh makan ini, dia boleh makan itu. Kita duduk jealous kat dia. Sedangkan Nabi kata kita orang mukmin, kita di penjara. Di dunia ni jangan duduk syok-syok sangat. Kalau yang kat luar, oh bestnya dia orang apa semua, dia sebab mereka di luar penjara. Wa jannatul kafirin. Dunia ni adalah syurga bagi orang-orang kafir. Dia boleh buat apa yang dia suka. Tapi once dia mati, dia pula dimasukkan ke penjara. Once kita mati, kita dibebaskan daripada penjara. Dan kita akan mendapat nikmat yang begitu banyak. Khalidina fiha abadah. Kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya dalam nikmat tersebut. Baik. Jadi ulama mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim merujuk kepada nikmat-nikmat Allah. Ar-Rahman merujuk kepada nikmat yang umum. Ar-Rahim merujuk kepada nikmat yang khusus. Ar-Rahman merujuk kepada nikmat-nikmat yang didapati oleh semua orang. Tak kira dia beriman, tak beriman, sayang, fasik, apa semua, dia dapat. Jadi kata ulama, nikmat Ar-Rahman itu ialah nikmat dunia. Makan, minum, keluarga, rumah, kereta, itu semua nikmat umum yang boleh diberikan kepada orang kafir, diberikan kepada iblis, dajjal, setan, jin semua, dan diberi juga kepada orang Islam. Itu adalah nikmat umum. Itu kerana rahmannya Allah. Manakala rahim, nikmat khusus. Apa nikmat khusus? Yang tak diberikan kepada orang kafir. Apa nikmat khusus yang tak diberikan kepada orang kafir? Elon Musk, dia ada segala-galanya, tapi dia tak ada apa benda. Dia tak ada nikmat apa? Dia tak ada nikmat iman. Nikmat iman. Dia tak ada nikmat kenal Allah. Dia ada 800 bilion, tapi dia bangun pagi dalam keadaan dia tak kenal siapa yang cipta dia. Nak tukar tak? Nak tukar tak? Nak tukar tak? Nikmat bangun pagi kenal Allah, kita tahu siapa cipta kita, kita kenal Rasulullah. Nak tak kita tukar dengan Elon Musk? Dia bagi kita 800 bilion dan kita bagi iman kat dia, dia jatuh miskin macam kita. Mau tukar kah? Tak mau? Jangan. Nikmat iman dalam hadis kata dia lebih besar daripada seluruh 7 langit 7 bumi. 800 bilion tu sikit je kalau nak dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi. Tapi la ilaha illallah diletakkan dalam mizan 7 langit 7 bumi. La ilaha tu lebih berat, 7 langit 7 bumi tu terpelanting keluar. 800 bilion tu nothing jika nak dibandingkan dengan something yang begitu berharga dalam diri kita, iaitu kalimah la ilaha illallah. Ni ya yang kita nak belajar. Jadi nikmat rahim hanya diberikan kepada yang disayang. Kata ulama, nikmat rahim itu ialah nikmat agama, nikmat iman, nikmat amal, nikmat ilmu. Hari ini kita dapat duduk dalam majlis ini mempelajari akidah. Ini nikmat rahim ke atas kita yang orang lain tak dapat. Kadang orang Islam sendiri pun tak dapat. Orang Islam sendiri pun tak dapat. Dia Islam, tapi berpuluh-puluh tahun dia tak semayang. Dia Islam, tapi berpuluh-puluh tahun dia tak tutup aurat. Sayang, dia dah dapat nikmat Islam, tapi dia tak dapat nikmat yang lebih. Nikmat amal agama tu dia tak dapat. Kan? Jadi sebab itu, setiap kali kita mendapat nikmat rahim, maka wajiblah kita bersyukur dan kita minta Allah Ta'ala kekalkan kita. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau goncang kami, jangan kau ubah kami, jangan kau biarkan kami tidak istiqamah ba'da id hadaitana, setelah kau bagi hidayah kepada kami. Nak dapat hidayah punya dah susah. Dah dapat, lepas tu kau janganlah goncang. Dah elok dah kami istiqamah setiap hari ni, tiba-tiba bulan ke-10 dah stop. Janganlah, kita minta kepada Allah mereka. Sebab yang boleh bagi nikmat rahim ni kat kita. Jangan kita ingat kita istiqamah sesuatu amalan tu sebab kita yang hebat. Tak. Kita masih lagi dalam radar rahimnya Allah. Once kita terkeluar sikit ya, satu amal pun tak boleh buat. Satu subhanallah pun tak boleh nak sebut. Satu selawat pun tak boleh nak buat.
Kalau kita masih lagi dalam radar Ar-Rahim tu, kita nak minta ni, ya Allah, janganlah la tuzigh qulubana, jangan kau goyangkan hati kami, jangan kau cabut kesedapan kami dalam beragama sampai kami tak mau. Sebab dalam Quran, dalam ayat tu kata ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah pada kami. Bermaksud ni cerita pasal orang dah dapat hidayah dah, orang yang dah keluar 3 hari ni nak buat dah kenal agama ni, kemudian dia tak istiqamah. Sebab tu kita dah start maulid ni dah setahun dah, setahun lebih, 2 tahun dah, kena pertahankan istiqamah sampai bila-bila. Kan? Sampai kalau kita dah mati pun generasi selepasnya teruskan lagi. Sebab ini adalah ni'mat rahim. Inilah asar, kesan-kesan ni'mat rahim Allah ke atas kita. Yang mana sebelum ni tak ada, belah malam habis tidur, tak ada amalan apa kan. Tapi di sini siang ada amalan, malam pun ada amalan, tahajud dan tengah malam ni pun ada amalan. Hidup amalan 24 jam dekat kita punya sekolah kan. Dulu Masyaikh selalu cakap kita kena buat usaha agama sampai masjid hidup 24 jam, ke arah 24 jam. Kilang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Dia guna point dua, kilang boleh buat shift, bayar gaji pun semua, sampai orang masuk tak tahu siang malam. Orang yang kerja kilang mana tahu siang malam kan. Macam kita pergi Masjid Nabawi, mana tahu siang malam, duduk situ hidup macam biasa aja. Pukul 2, pukul 3 pun rasa macam baru lepas isyak, macam baru lepas maghrib. Dia dengar dah pukul 3 pagi dah, tapi relax je. 24 jam hidup, 24 jam hidup. Amal ni adalah Masjid Nabawi yang Nabi buat apa, dia panggil apa, blueprint. Coach selalu sebut blueprint. Itu dia punya standard dia. Kalau kita capai standard tu, bermakna kita adalah anak buah Masjid Nabawi yang pasti akan bersama dengan jamaah Masjid Nabawi itu. Itu yang masyayikh di seluruh dunia nak buat surau masjid pun semua hidup. Kita sekolah kita ke arah 24 jam punya amalan sekolah kita ni. Sekarang dah ada tahfiz, duduk sini 24 jam buat amal pun semua kan. Kalau tak dulu habis balik orang balik pukul 7 habis. Lepas tu malam penuh dengan hantu. Bos kata dulu banyak hantu kan. Penuh dengan hantu. Sekarang dah tak ada hantu kan. Hantu pun tak mau duduk sini. Duduk sini duduk panas kan. Bunyi Quran kan. Ada orang tahajud, ada orang sini lagi semua. Kan hantu pun takut kat sini. Lagi-lagi ada Ustaz Adin kan. Ustaz Adin ruqyah sekali. Kita tengok Ustaz Adin. Right, jadi itu Ar-Rahim. Daimil ihsani. Daim bermaksud sentiasa. Sentiasa ihsan. Sentiasalah dia berlaku baik kepada kita. Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ni sayang pada hamba dia 70 kali ganda sayang ibu pada anak. Jadi orang beriman khususnya, orang Islam khususnya, Allah sentiasa sayang. Walaupun dia fasik, walaupun dia jahat, walaupun dia buat dosa. Kalau Allah tak sayang pendosa, Allah tidak akan menerima taubat mereka. Allah tak akan offer, Allah tak akan tawarkan, bertaubatlah, aku akan ampunkan, mohonlah ampun, aku akan ampunkan. Kalau Allah dah tak sayang dekat orang-orang Islam yang buat dosa ni, Allah murtadkan terus je. Tak payah aku pada petabik, aku tak nak dah. Tak. Tapi Allah pujuk rayu, seriously pujuk rayu. Memang Allah Ta'ala pujuk dalam hadis, kembalilah, kau bawalah, dalam hadis yang Imam Nawawi tu kan, hadis yang last, hadis 42 tu, Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudusi, kau bawa dosa sepenuh langit bumi. Mana ada orang buat dosa sepenuh langit bumi? Kau bawa dosa sepenuh langit bumi, kau buat sepenuh langit bumi dengan dosa-dosa, melanggar perintah-perintah aku. Tapi kalau kau datang kepada aku dengan ikhlas, kau minta ampun daripada aku berjanji aku akan ampunkan semua. Aku berjanji aku akan ampunkan semua. Dan aku tak ungkit dah. Ini baiknya Allah. Jadi ulama menetapkan bahawa Allah tidak pernah melakukan kejahatan, ketidakadilan, ketidaksamaan kepada orang-orang beriman. Sebab hari ni bila satu orang tu dia diuji dengan satu, nanti dia, kenapa aku diuji begini? Allah dah tak sayang ke aku ke? Allah dah tinggalkan aku ke apa semua? No, tidak. Allah tidak akan tinggalkan kita. Berapa banyak dah kita hadap masalah dalam hidup kita? Masalah tu masih ada ke sekarang? Tak ada. Dah clear. Dia datangkan masalah baru. Habis tu masalah yang lama-lama dulu, dah clear dah. Siapa yang clear kan? Betul juga, siapa yang clear kan? Allah lah yang clear kan.
Waktu kita komen, waktu kita mengeluh, kenapalah aku diuji begini, tetap Allah juga yang selesaikan masalah kau. Berapa banyak masalah kita daripada kita kecil sampai sekarang tu, semua selesai. Datanglah aku masalah besar pun, semua datang daripada dia. Dan kepada dia kita minta, dia juga yang akan selesaikan. Dia juga yang akan selesaikan. Pernah ke dia buat jahat kat kita? Tak ada. Baik. Kalau orang kata macam mana dengan seseorang yang dia ni nasib dia tak baik pun semua, itulah kebaikan Allah ke atas dia. Ada orang dia deserve untuk menjadi kaya, ada orang deserve untuk menjadi miskin, ada orang deserve untuk menjadi berada di satu-satu posisi. Semua tu adalah di dalam ilmu pengetahuan Allah. Sebab kalau Allah letakkan dia di satu tempat yang berbeza, dia akan jadi macam lain. Dia akan jadi rosak. Contohlah, kalau ada satu orang ni, dia usaha macam-macam, tetap juga tak dapat. Kenapalah aku tak kaya-kaya? Sebab Allah tahu kalau kau kaya, kau jadi korun. Lebih baik kau miskin, mati beriman, masuk syurga. Kalau aku bagi kau kaya je, terus jadi korun, mati masuk neraka selama-lamanya. Mana lagi baik? Kan? Miskin cuma 2 tahun aja. Kan? Allah bagi dia kaya, Allah bagi kaya, lepas tu dia kufur pada Allah, lepas tu masuk neraka selama-lamanya. Macam kisah Nabi Khidir alaihi salam bunuh budak tu kan. Kenapa kau bunuh budak ni? Nabi Musa tak boleh nak terima. Nabi Khidir kata, aku dah tak, kalau kau nak aku jangan tanya. Kemudian sekali langgar peraturan, Nabi Musa kena buang sekolah. Kan? So we should give 3 warning aja. Kalau langgar peraturan juga buang sekolah. Kena buang sekolah 3 kali buat kesalahan. Lepas tu barulah dia terangkan kenapa bunuh budak ni. Sebab budak ni bila dia besar, dia akan jadi orang yang bawa ajaran sesat. Dia jadi ketua ajaran sesat. Dan dia akan menyesatkan mak bapak dia. Sedangkan mak bapak dia orang soleh. Sekarang ni mak bapak dia orang soleh. Tapi disebabkan dia sangat sayang kepada anak ni, anak dia jadi, bila dia besar, anak dia bawa ajaran sesat, mak ayah dia terlalu sayang pada dia, mak ayah dia ikut dia, dan dengan mak ayah dia sekali masuk neraka. Tiga masuk neraka. Jadi Allah Maha tahu keadaan itu. Allah Ta'ala hantar Nabi Khidir, kau pergi bunuh budak ni. Kecil-kecil, tak nak mampu, besar-besar menyusahkan orang. Kalau mampu, tak ada menyusahkan orang. Itu istilah dia. Kalau dia mati masa budak tu, tak adalah dia membesar dan menyusahkan siapa-siapa. Maka dia mati ketika budak, straight masuk syurga. Mak ayah dia bersabar, mati masuk syurga. Sekarang ketiga-tiganya berkumpul dalam syurga. Mana lebih baik? Kan? Kita akan cakap alhamdulillah, nasib baik Allah Ta'ala hantar Nabi Khidir. Baik pula. Sebelum ni kau kata macam-macam. Sebab itu apa Allah buat kat kita, jangan kita komen dulu. Kita tak tahu apa hikmah dia. Tu dalam drama-drama Melayu selalu cakap, insya-Allah ada hikmahnya. Kan? Kita tak faham hikmah tu apa, hikmah tu apa. Hikmah ni hakim, kebijaksanaan. Hikmah ni maksudnya Allah dengan bijaksananya dia memberi sesuatu situasi kepada kita walaupun kita tak faham. Sebab kita tak cukup bijak untuk faham benda tu. Tapi kebijaksanaan Allah melepasi kebijaksanaan kita. Jadi sesuatu yang kita nampak buruk, tapi di sisi Allah, Allah tahu benda tu baik untuk kita. Jadi tidak ada takdir yang buruk kepada hamba-hamba Allah dia. Tak ada. Sebab itu sifat Allah ialah daimil ihsan. Dia sentiasa buat baik kepada kita. Semua takdir dia kepada kita semua baik. Tak boleh sangka buruk pada Allah. Aku ni malang lah. Malang tu salah. Tidak ada orang beriman yang malang. Tidak ada. Siapa yang beranggapan dia malang, dia dah bersalahan dengan akidah. Saya ni nasib buruk, engkau tak apalah, engkau nasib baik. Yalah, engkau handsome, aku tak handsome. Kau ni ramai peminat. Yalah, aku tak bernasib baik macam kau. You're very lucky, I'm unlucky lah, ini pun semua. Itu against kita punya akidah. Nabi SAW kata, beruntung sekali, bukan beruntung, sorry, ajaib sekali keadaan orang yang beriman. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah pun beritahu, kerana apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dan apabila dia mendapat musibah, dia bersabar, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Kau dapat nikmat ke? Kau susah ke? Kau senang ke? Kalau kau orang beriman, kau masuk syurga. Itu Nabi kata sangat ajaib sekali keadaan orang mukmin. Kan? Jadi kita tak boleh kata ini malang, saya malang, nasib saya tak macam kamu. No. Nasib kamu yang sekarang ini, that is the best for you. Allah dia hikmah, dia ada hikmah, dia ada kebijaksanaan kenapa dia meletakkan kamu dalam situasi tersebut.
Okey, itu daimil ihsan, sentiasa baik kepada kita. Okay, 10-10 dah pun baru satu rangkap, kata nak ringkaskan. Tapi kalau ringkas sangat nanti tak ada point, tak menusuk kalbu. Itu macam mana buat? 10-10 lah. So kalau satu rangkap satu kelas tak habis kan? 57 minggu. Tak apalah, kita berhenti di sini. Minggu depan saya cuba ringkaskan lagi. Jangan. Poin dia yang dapat. Nak 57 minggu. Cepat nanti tak dapatkan. Tekan syur daripada mursyid kita. Mantap. Bos boleh terima. Jadi insya-Allah kita cubalah untuk dapatkan sebanyak mungkin poin. Sebab kalau ikutkan kita nak habiskan dalam masa 4-5 minggu je, lepas tu kita nak tukar kitab-kitab lain. Tapi kalau dah sedap mengaji kitab ni, kita teruskan je insya-Allah. Baik, jazakumullah khair. Kita berhenti di sini dah 10 dah dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Make sure you guys tulis tau semua dia punya poin-poin dia tu. Okay. Kalau tak, rugilah. Kita dengar nanti kita lupa. Kalau kita tulis, buat nota kecil, buat dobit, at least bila kita tengok balik, kita ingat, oh ini penerangan dia, ini maksud Rahim, ini maksud Rahman, ini maksud Daimil Ihsan dan sebagainya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.